we've been dancing for so long under the stars. I feel that the grass will cut through. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So for this video, we are going to Jakarta and Bandung. Abang dengan Kak Teha dengan Adam tengah kat dalam lagi. Kita orang dah lepas. So let's go. Fala Adam. Fala Adam. Kita orang naik dengan flight crew ya. Kawan aku. Semua dalam di flight attendants, pilot, tiba-tiba ada kita orang satu family. Fala Adam. Oh man. Kita orang tengah kalau nak pergi boarding gate. Tutup pukul 8.25, sekarang pun dah pukul 8 suku. 10 minit lagi. Dah kat boarding gate. Fala Adam. Hello. Airplane. Dia suka. Yeay. Masuk dah. Ibu. Yeah. Dah naik. Arla. Ayah. Abang. We're ready for takeoff. Nice view though. I got 2 windows. Dapat 2. Tunggu turn nak keluar. Untuk orang belakang ramai lagi. Sampai. Statue. Allah, tak hidup pula. Dah lah jauh. Weh, boleh naik bagi ke? Nak naik. Nak naik bagi. Pak supir. Ada masih tidur ya. Sorry, Malaysia. Kalau sore, kalau petang takut tidak efisien juga kan, memang sampai malam. Ada dusun bambu malam, jadi lampu dibuka gitu. First stop is dekat Peak by the Sea. Adam dah bangun. Kita kat mana? Kita kat mana? Kita kat mana? Mana tak ada tulisan. Ada North Lobby saja. Lobby. Aduh, ni ada tulis ke? Kita dekat By the sea. By the Sea. I found this matcha clock and I try. Hopefully sedap. Ambient dia. Matcha feel. Dapat air. So dia premium ceremonial grade dia matcha. And nampak sedap. Strawberry matcha. From Feel. Let's try. Bismillah. Sedapnya. Aduh, enak banget. Rasanya enak kali ya. Dah tiba kecek Indo. Milk and cookie. Kamu tengok sikit. Cuba terbalikkan. Tak jatuh, serius. Yeah. Yeah. Dah pergi by the sea tadi. Kita orang direct pergi stesen kereta api untuk pergi ke Bandung. Ada Indomaret. So kita orang sekejap je kat Jakarta untuk hari ni. Lepas kita orang akan terus ke Bandung. Wow, besar ya terminal dia. Ada.
Go inside. Apa tu? Serbuk pakai baju. Ya. Ya, on the way ke Bandung. On the way ke Bandung. Berasa macam apa ni? Tak nak mana? Faladam. Faladam. Suka betul. Dia masuk dalam corong. Is it yummy? Yes or no? Sedapnya. Sedapnya. Best je naik Wush tu sebab dia macam train yang laju dekat Mekah. And dekat Malaysia tak ada benda tu. Maybe soon. Tapi memang best lah. Dia punya speed 300 km per jam. Setengah jam je Jakarta Bandung. Kalau tak 3 jam tu macam okay lah. Tapi tiket dia mahal. Allah Akbar. Ya Allah. Dah. Kita ni orang soleh-soleha kan. Sejuk di atas ni. Dekat Bandung ni memang sangat berbukit. Ya Allah, peningnya. Dah macam naik kamera ni. Pening. Nak sampai Kampung Daun ni daripada stesen Wush tadi dekat sejam. Naik gunung sini sana. Bebas lah. Vibe dia. Sejuk lah tu. Sejuk di atas ni. Jajanan di Indonesia. Aku pernah buat je telur gulung tapi tak jadi. Sebab nak bagi melekat kat lidi tu susah. Even it's just telur. Tapi sedap. Telur gulung ni dia ada macam-macam flavor. Boleh pilih nak apa. Cabai, asin, balado, barbecue, jagung, keju. Ambil sos je kot. Sos ni kan? Macam lagi sedap kalau serbuk. Ni semua tempat makan tau. Lepas tu ada air terjun. Tu Kampung Daun. Lepas tu ni tempat kita orang makan. Ni boh. Pembelanja hari ni. Sponsor kita. Makan malam. Ibo. Wow. Kita boleh tu? Ina. Pak supir kami. Bebek penyet. Ni sambal penyet. Bebek ni itik tau. Ini air avocado. Alhamdulillah dah kenyang. Ya. Sumpah sedap. Kelas dia siap di payung. Ada dekat rumah model pun tau. Basically dia jual barang-barang yang branded tapi harga kilang. Tapi dia punya ke-original line tu tak tahu betul ke tak. Selain tempat baju-baju yang branded tapi fake tadi tu, ada tempat makan. Boleh beli macam jajan-jajan, oleh-oleh. Macam ada. Masuk kat atas tu pun ada lagi apa benda. Besar weh, rumah model ni. Kat atas tu pun ada lagi. So hari ni apa tu Liga Bola Bandung menang tau. So diorang macam celebrate. And meriah gila lah malam ni. Right now aku dekat Indomaret. Indomaret ni best je. Macam-macam ada benda yang tak ada kat Malaysia. Kau tengok ni. Susu kelapa mana nak dapat.
Tapi kat sini bukan dash ready, dia Frisian flag. Ada sausage ni. Sedap weh. Beli dua ni. Sebab kotak itu besar sangat aku. Okay, cari yang kecil lah rasa. Lepas tu ni sausage ni super sedap. Aku pernah rasa kawan aku beli yang pedas, tapi nak try yang keju. Weh, ni sumpah spaghetti yang viral kat TikTok ni. Korang tengok harga dia 90 sen je tau kalau convert di Malaysia. Patutlah kat Shopee pun bawah RM5 je orang jual. Sudah I buy. Dia macam menarik, tapi kat mana aku nak masak? Okay guys, so basically footage ni kita orang baru je sampai dekat villa tempat yang kita orang book untuk 3 hari dekat Bandung. Tapi bila kita orang masuk je rumah ni, and dia macam ada vibe yang tak sedap hati, orang rasa seram. Lepas tu kita orang proceed dengan management untuk tukar rumah. So ni kita orang dua pergi rumah baru. And time tu memang dah barai gila, pindah rumah, and kita orang pun duduklah rumah ni. As you can see, okay, that's all for the first day. Bye bye.